Dr. Tatish, betul ke ED ialah masalah lelaki tua ataupun tenaga batin yang lemah? Apa kata pakar urologi? Ramai lelaki sekarang yang muda datang jumpa saya dan cakap, doktor saya sihat, tapi senjata tak naik. Kenapa? Fikiran kita, masalah ereksi ini berlaku bila kita ada kencing manis, darah tinggi, obesity atau kolesterol. Tapi itu tak semestinya betul. Sekarang ada masalah-masalah lain yang menyebabkan masalah yang sama dengan ereksi, seperti inflamasi prostat, CPPS, atau masalah hypogonadism atau hormon testosteron yang rendah. Dan apa? Dia ada kaitan dengan COVID. So, sekarang bukan satu atau dua orang yang patient yang ada masalah ini. Ramai yang ada masalah ini. Yang penting, jika you ada simptom ini atau penyakit ini, jangan duduk diam. Jangan malu. Sebab rawatan dia bukan susah dan senang sahaja. Yang penting, anda kena datang jumpa doktor dan buat penyelidikan dan rawatan jika berpatutan. Cakap, rawat, bangkit. Okey, baik. Terima kasih Dr. Tatish.